adakah disebabkan generasi kita sebenarnya tidak berempati yang menyebabkan generasi akan datang ni yang lahir ni, diorang pun tak ada sifat empati juga? Kemungkinan besar kan, because sekarang especially generasi baru dia lebih digital kan. Dan apa yang problem adalah kita akan panggil bila dia cakap kamu boleh tak jadi radicalized dalam digital age, boleh, tapi dia more on behavior radicalization. Kerana apa-apa yang kita buat kita belajar daripada online. Benda ni kalau orang tak nak dengar cakap kita mesti secara tegas buat kerana ada seorang influencer yang dah buat dan dia dapat hasil dia. Kita buat benda-benda semua nak viral je. Kita tak lihat impact dia sebenarnya apa. So yang kita belajar semua daripada online. Nak buat benda ni, boleh. Influencer ni buat apa. So sebab tu saya cakap jangan selalu percaya apa yang influencer buat. Influencer akan buat apa-apa untuk dapat views. Kan? Itu kerja dia. Untuk dapat views. Realitinya lain. Kan? Kadang-kadang kita lihat influencer sekarang semua cakap saya buat kerja ni. Kita lihat video dia buat selalu 15 saat boleh pandu kereta mewah. Kita pun nak, tapi kita tak tahu apa yang influencer tak tunjuk kamu. Betul. Untuk 15 saat tu berapa jam dia kerja untuk create klik 15 saat tu. Kadang-kadang saya duduk dengan content creator dengan influencer, saya tanya video ni untuk 30 saat ni berapa lama? Cakap 2 minggu kadang-kadang. Duduk dengan klien, bincang ni, buat skrip, edit semua. Macam contoh podcast ni, nanti kamu edit lambat. Orang ingat senang je. Tapi boleh sampai berjam-jam untuk edit satu video. Kan? So orang tak tahu. So orang pun fikir tak payahlah belajar tinggi-tinggi. Boleh dapat senang jadi influencer, boleh dapat duit banyak. Mana boleh kan? So sebab tu that's another problem. We are radicalized through behavior in the digital age. Itu adalah masalah utama kan. So bila kita lihat benda-benda ni and then peningkatan dalam kes-kes bully,